Hai guys, hari ini saya nak share pada anda dashcam yang ada 4 biji kamera, tahan panas, ada touchscreen, 4K video. Memang cantik. Kat sini kita ada Boxlab G980H. Model ni kelebihan dia support 3 channel 4K video resolution, ada touchscreen, ada GPS, pakai super capacitor. Korang tahulah cuaca dekat Malaysia ni kan panas. So dia tak ada bateri, tak adalah cepat dia rosak. Alright, sekarang jom kita unboxing dulu. Kat dalam ni macam biasa lah, dia bagi buku manual, elektrostatik stiker, kain lap dengan extra double tape. Lepas tu dia memang dah include sekali dengan memory card 128GB. Lebih daripada cukup lah. So tak ada istilah korang nak kena delete selalu. And semestinya lah kita akan dapat dashcam tu tersendiri. First impression saya nak cakap, Boxlab G980H ni dia agak sedikit berat lah. Dari segi dia punya design, ni memang saya appreciate, saya suka. Design dia yang nipis memanjang macam ni, dia tak makan banyak space sangat. So, bila kita pasang, dia tak kacau sangat kita punya view. Yang ni pula kamera CC, korang boleh rotate dia sama ada nak record sebelah luar, belah tepi ataupun record sebelah dalam. Ikut korang punya suka lah. Last but not least, kita ada power cord serta tools untuk memudahkan kita selip wire nanti. And last sekali, kamera belakang. So dalam kotak ni akan ada 3 biji kamera. Tapi let's say lah kalau korang nak full coverage, yang ni optional tak ada tak apa, tapi kalau ada lebih baik. Korang boleh tambah lagi satu iaitu kamera yang keempat. Pair pula dengan CPL filter untuk dapatkan gambar yang lebih HD. Pasang pula hard wire kit so dia akan sentiasa 24 jam record. Lebih secure. Sekejap lagi saya tunjuk footage. Sekarang jom kita pasang dulu. Nak pasang pastikan center. Korang lap dulu habuk-habuk tu kita tak nak. Kita tampal dulu elektrostatik stiker. Ini penting Contoh next time kalau korang nak cabut balik dashcam, senang. Dia tak akan rosakkan titik korang. Lepas tu kita lekatkan aja dashcam dekat atas dia. Kamera CC ni dia magnetik tau. Korang cucuk je macam tu. Kalau korang bawa Grab, kamera CC ni korang boleh talakan ke sebelah dalam. Benda ni sangatlah membantu kalau apa-apa jadi. Untuk laluan wire, kita akan sorokkan dalam celah-celah getah pintu sini. So wire ni kita akan tarik dia sampailah ke belakang. Pillar ni korang rasa dulu dekat mana dia punya lock clip dia. Lepas tu kita slow-slow kepak dia. Okay, cantik. Power cable asal ni saya tak nak pakai. Ni standard lah. Enjin mati, dia off. Enjin hidup, baru dia on. Tapi saya nak buat dia sentiasa record. So, saya akan perlukan hard wire ni. Power tu kita akan ambil direct terus dari fuse box. Ni power cable untuk kamera depan. Yang ni pula kabel untuk kamera belakang. Kabel ni korang selit-selit je dekat celah bumbung. Korang tolak je pakai tools yang dia bagi ni. Macam Myvi ni, fuse box dia tersorok dekat bawah dashboard. So, laci ni kita alihkan dululah. So hard wire ni korang lalukan dekat bawah dashboard, tarik sampailah dekat fuse box bawah tu. Okey, untuk wire merah dengan wire kuning, korang kalau boleh jangan sambung direct Saya highly recommend korang pergi dekat kedai aksesori cakap nak beli fuse tab. Benda ni penting tau. Kalau ada apa-apa jadi, short ke apa ke, fuse ni yang akan putus dulu. Untuk wire merah VCC, korang kena cari fuse box yang sentiasa ada api walaupun enjin tak hidup. Manakala untuk wire kuning ACC ni pula, korang kena cari hanya ada api sekiranya enjin dihidupkan. Untuk wire hitam grounding ni senang. Korang ikat je dekat mana-mana bare metal yang tak ada penebat. Contohnya kita boleh ikat dekat nut atas ni. Untuk wire merah dengan wire kuning, sebelum ni saya dah pernah tunjuk banyak kali. Jadi wire merah kita cucuk dekat sini, manakala wire kuning kita cucuk dekat atas sini. Kalau korang nak tahu lebih detail, korang boleh cari video saya sebelum-sebelum ni. Saya ada tunjuk macam mana nak cari api tu satu persatu pakai test light. Kita proceed tarik kabel kamera belakang pula. Korang lalukan saja dekat celah-celah pillar ni. Korang tariklah sampailah ke bonet belakang. Wire tu yang mana boleh ikat, korang ikat. Yang mana boleh sorok, kita sorok lah. Bila dah kemas apa semua, kita pasang balik pillar tepi ni dengan lekatkan balik getah pintu. Dashcam belakang, korang lekatkan aja macam biasa. Okey, dah. Alright, saya lupa nak bagi tahu, kalau korang pakai 2 ataupun 3 kamera sahaja, kamera depan ni dia akan record 4K. Tapi bila korang pasang lagi satu, masuk kamera keempat, depan ni automatik dia akan turun ke 3K. So sekarang ni kita ada 4 kamera. Yang ni satu, depan ni satu, tepi ni satu dengan belakang. Semua ni dia record serentak 560 darjah keliling, semua boleh nampak. Body ni pun korang boleh adjust lah ke atas ke bawah ikut kesesuaian masing-masing. Ataupun kalau korang nak adjust dekat lens ni pun boleh.
Saiz skrin dia 3.2 inci touchscreen and empat-empat kamera tu dia akan keluar dalam satu skrin. Yang ni kamera sebelah kiri, yang ni sebelah kanan, yang bawah ni belakang. Yang ni main lah, utama dia yang depan. Semua akan keluar dalam satu skrin. So senang, korang tak payah nak tukar-tukar selalu. Kamera CC ni dia fleksibel, ikutlah korang nak halakan ke sebelah dalam, record muka korang boleh, ataupun kalau korang nak privacy, korang halakan dia ke sebelah luar lah. And macam biasalah, korang boleh replay balik rakaman ataupun kalau korang nak ubah main dia punya setting ke apa ke, semua tu boleh buat dekat dalam ni. Alright, ni footage direct dari dashcam box lab G980H. Saya tak ada ubah, saya tak ada edit apa-apa Kualiti yang korang tengok ni memang raw. 3K video resolution, lepas tu bukaan dia tu 170 darjah. Bagi saya waktu siang memang tak ada masalah, boleh nampak nombor plate dengan jelas, pemandangan pun luas. Kalau korang nak tengok sampai 3 lane 4 lane tu should be tak ada masalah. And colour dia pun not bad jugalah. Yang ni pula kamera CC tapi saya halakan ke sebelah dalam. Untuk korang yang bawa e-hailing, saya rasa kamera dalam macam ni is a must untuk ada lah. Kalau customer korang buat hal ke apa ke, korang ada bukti. Angle dia buka 120 darjah, satu kereta boleh nampak. Gambar Full HD 1080p, ni boleh lah dari tak ada, masih terang. Kalau korang nakkan privacy, tak nak record dalam, tak nak record muka korang, korang boleh halakan ke sebelah luar macam ni. Pun boleh, tak ada masalah. Untuk kamera belakang masih sama, Full HD 1080p video resolution. Bukaan dia tu yang ni besar sikit, 150 darjah. And macam yang korang tengok, saya rasa tak ada apa yang perlu nak dikomplain. Video tak ada lag, gambar pun cantik, luas pun luas. Okey, lagi satu. Yang ni optional Kalau korang add on dia punya CPL filter, korang tengok beza dia. Yang ni sebelum, yang ni pula selepas. Korang boleh nampak tak dia punya perbezaan dia. Dia lagi HD dan color dia tu lagi naik. Nak bagi korang senang tengok, saya buat comparison side by side. Nampak tak beza dia? Filter ni dia bukan sekadar nak cantikkan kualiti gambar je tau. Tapi dia protect juga lens korang daripada calar ataupun masuk habuk. Waktu malam pula sekali lagi so far so good, nombor plate, jenis kereta dan keadaan keliling tu kita boleh nampak dengan jelas. Kalau korang nak tahu, kamera depan ni aperture dia 1.8 dilengkapi dengan 6 lens system berserta 940nm infrared LED. Ini dia orang punya teknologi lah supaya pada waktu malam penglihatan dia lebih jelas. Untuk kamera CC ni dengan kamera belakang ni korang sendiri nilaikan. Macam mana? Okey ke tak? Okey, bila dalam keadaan parking monitoring, ada 3 mode. Satu, time lapse. Yang ni macam biasalah, dia akan gerak laju-laju macam tu. Mode yang kedua adalah collision detection. In case kalau ada orang terlanggar ke apa ke kan, dia akan record. Dan mode yang ketiga iaitu sentry mode. Yang ni, dia akan record sekiranya dia ada detect pergerakan dalam jarak 5 meter. So yang ni ikutlah korang nak pilih mode yang mana. Dashcam ni korang boleh link juga dekat smartphone. Korang boleh bagi arahan voice control dekat dia. Kat sini ada beberapa perkataan yang korang boleh sebut. Contohnya macam ni. Take photo. Turn off screen. Turn on screen. Turn off audio. Turn on audio. Show rear camera. Show front camera. Lepas tu dia built in sekali dengan GPS. So dia ada tunjuk berapa speed yang korang bawa, location dekat mana, laluan mana yang korang lalu, altitude dan sebagainya. Kalau nak download agak laju jugalah sebab dia support high speed wifi transfer 58 GHz, 3 kali lebih laju daripada yang standard 2.4 punya. Yang ni best sebab dia ada trajectory. Maksudnya korang boleh tengok balik sejarah driving korang. Dah jalan berapa kilometer, driving duration, kelajuan berapa yang korang bawa. And siap boleh tengok route balik korang lalu dekat mana. Dekat sini info semua lengkap.
And last sekali, yang paling penting, dashcam ni dia pakai super capacitor. Maksudnya dia tahan panas antara negatif 20 sampai 70 darjah Celsius. Dia boleh berfungsi dengan baik lah walaupun dalam keadaan yang panas, dia tak lag, dia tak overheat. Okeylah, saya harap perkongsian ni bermanfaat. Kalau korang berminat, saya dah sediakan link ada dekat bawah. Alright, kita jumpa lagi next time.